Azzy Walter dulu dengan sekarang sama ke attitude? Berdaan guys. Memang Azzy Walter buat konten gini apa semua ni memang untuk nak famous je ni. Real life tak adalah macam tu pun. Kalau korang start ada pemikiran macam tu, aku rasa better korang lupuskan balik pemikiran tu. Aku boleh menafikan perkara tersebut dan aku menjadi saksi hidup lah. Okay? Dulu dengan sekarang aku boleh cakap attitude, disiplin, semangat dia memang konsisten dan sama. Sebelum dia famous, selepas dia famous atau sebelum dia sama. Okay. Dulu back kepada tahun 2019 zaman Azzy Walter membina team direct selling. Okay, waktu tu dia dah sedap sikit jugalah. Sebenarnya dia dah ada barbershop apa semua. So aku masuk team direct selling dia. Ketika itu, cara untuk make more money adalah dengan membesarkan ahli pasukan, iaitu Walter Trading, dan juga mengekalkan ahli pasukan sejadi supaya solid. Dia punya attitude ni hanyalah padu. Macam mana sekarang ni korang tengok pagi, petang, siang, malam dia buat konten, buat live apa semua. Dulu pun sama. Pagi, petang, siang, malam dia train team. Okay? Kalau orang lain tu pagi sampai petang dah stop, dia lajak sampai malam coaching guys, one to one. Gila kan? Orang lain pun tak boleh macam tu, dia macam tu. Okay? Sampai kita orang ni dengan Azzy Walter ni, dia punya akrab tu dah level macam anak dengan bapa. Segala perangai, sikap yang baik lah. Okay? Memang nampak lah. Okay? Kesan dia, tim Walter Trading tu menjadi pasukan yang paling cepat grow. Lebih kurang 40 ke 50 orang dalam masa 5 bulan ke 6 bulan. The first pasukan hantar tim ke Singapura. Dan kita orang berjaya capai sale hampir 900,000 dalam masa hanya sebulan saja. Pecah rekod guys. Semua ni disebabkan oleh kepimpinan Azzy Walter yang memang 100% fokus on membesarkan bisnes dia. Dalam membina pasukan pula, dekat TikTok, dekat platform lain pun dia dah, dia kata ada 10,000 ke 20,000 follower juga. Sangat konsisten, disiplin dan sangat committed dalam perniagaan. So itulah attitude Azzy Walter. Itu sikit lah yang aku boleh share. Banyak benda kalau cakap pasal macam mana dulu dengan sekarang ni, banyak benda yang aku boleh cakap. Cuma aku tak tahu nak start macam mana. So korang boleh komen lah kat bawah. Mungkin ada statement yang korang nak tahu pasal Azzy Walter, mungkin aku boleh share lah. Okay, ada banyak lagi. Kalau korang suka untuk aku share lagi, so korang boleh lah komen. Kita cuba langsungkan perkara ni. Alright guys, jangan lupa follow, like, share. Kita jumpa next video. Let's go!